Ai. Nangis pula. Faham pula orang nangis-nangis ni, Ai. Ai nak cari cincin yang macam Era Faziran berisik, Bon. Lepas tu buat apa ni? Siapa nak? Bini Ai nak, Bon. Pula dah. Macam-macam lah. Tengoklah kedai, tengoklah kedai. Kok ada kan? Nangis tak mau Ai. Bodoh Ai. Ni tak sama ke? Tak sama, Bon. Ha? Tak sama. Lebih kurang je khabar bini Ai sama je cincin. Nak sama macam Era ni lainnya. Yelah. Tak sama Tak sama, Bon. Banyak dah kita tengok ni. Memang takkan sama Ai. Tak ambil lah, sekarang simpan balik. Okey. Tak apa. Ada satu cincin pun nak tunjuk kat Ai. Suruh bagi dekat bini Ai. Okey, Bon. Jom. Ai, cincin ni memang mahal Ai. Ya ke, Bon? Bang bagi cincin ni kat Ai. Tapi bukan bagi sajalah. Ai kena beli lah nanti kat dengan abang. Okey, Bon. Ni dia. Cincin ni Ai bagi je kat Eja. Cincin ni dia bukan sembarang cincin tau. Pakai je boleh petek-petek ni, boleh kontrol kita punya telefon. Bom beli kat TikTok je ni. Okey, Bon. Boleh lah. Memang. Terima kasih, Bon. Okey. Sekejap Bom ambil barang. Okey, Bon. Cincin apa dia? Macam cincin tasbih je. Ini macam cincin tasbih. Macam-macam lah, Bon ni. Ini macam cincin tasbih ni.